Assalamualaikum. Apa khabar guys? Selamat pagi. Hari ini 13 Julai 2026. Okey, sekarang jam 8.38 minit pagi ya tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak menjawab satu soalan daripada sahabat kita. Beliau bertanyakan tentang satu pergerakan monthly untuk besi kuning yang mana beliau tandakan sebagai pergerakan korektif. Jadi dia nampak tak? Tuan-tuan semua boleh nampak sekarang ni dekat dalam mapping yang dia hasilkan, dia tandakan sebagai W, lepas tu ada X, lepas tu ada Y dekat atas, nampak tak? Jadi dalam pergerakan yang kecil tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5 lah, dia ada A, B, C, D, E lah. Jadi soalan ini saya akan jawab dan seterusnya saya nak buat satu siri pemahaman tentang pergerakan motif dan juga korektif supaya anda semua dapat faham tentang Elo Wave ini. Boleh tuan-tuan, okey. Jadi sekarang ni sebelum kita mulakan sesi kita punya menjawab soalan dan juga video ini, saya nak tunjukkan kepada anda bahawa sekarang untuk Geo M5 yang mana masih belum dapatkan Geo M5 ya tuan-tuan, yang mana sibuk tak sempat nak buka chart ataupun tak sempat nak buat analisis. Jadi saya sarankan tuan-tuan semua untuk dapatkan Geo M5 sebab ianya membantu sahabat-sahabat kita yang lain. Itu yang paling penting sekali tuan-tuan. Siap withdraw lagi kan, betul tak? Jadi alang-alang tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Kita dapatkan Geo M5 supaya kokol lah tuan-tuan tak sempat nak buat apa-apa, adalah masa untuk tuan-tuan semua dapatkan entry yang berkualiti. Betul tak? Okey. Jadi sekarang jika tuan-tuan nak dapatkan, boleh PM kepada saya akan tinggalkan di ruangan komen nanti, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Okey. Jadi sekarang kita akan pergi kepada kita punya sesi pembelajaran sebab sahabat kita ni daripada hari tu dia tanya. Tapi saya sebab minggu ni saya pergi ke sana sini. Jadi sekarang kita buatlah. Alright. Okey. Sekarang yang pertama sekali, untuk sahabat-sahabat semua, sebelum kita jawab soalan dia, saya nak tuan-tuan faham dahulu tentang pergerakan motif dan juga korektif. Jadi saya boleh lukis kat sini. Setiap pergerakan untuk motif, ianya bergerak dalam 5 pergerakan. Tak kisah sama ada dia membuat kenaikan ataupun penurunan. Tak kisah tuan-tuan, dengar betul-betul sama ada membuat kenaikan ataupun penurunan. Jadi kita kena faham yang ini. Alright. Jadi dalam setiap pergerakan ini, sama ada dekat time frame mana-mana pun, time frame besar ke, monthly ke, weekly ke, 15 minit ke, selagi ada pergerakan yang membentuk kepada 2 kali break begini, bermaksud ianya bergerak dalam motif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selagi dia tertakluk kepada peraturan Elo Wave, maka dia bergerak dalam pergerakan motif. Ini kita kena faham sikit. Jadi, bila setiap pergerakan begini, ada bentuk ataupun structure seperti yang anda semua dapat lihat sekarang, kita akan gelar dia, kita akan panggil dia sebagai motif dahulu. Sebab motif ini tuan-tuan kena faham apakah yang dimasukkan dengan motif. Kita kena faham yang ini dulu. Sama juga dengan membuat penurunan, selagi dia ada break 2 kali, selagi dia mengikut kepada peraturan Elo Wave, maka dia akan dikira sebagai pergerakan pergerakan motif. Jadi faham tuan-tuan, regardless sama ada menaik ke menurun ke lantok dia, janji dia bergerak dalam pergerakan dia. Jadi ini yang pertama. Sekarang kita melihat pula kepada pergerakan korektif. Setiap yang terjadi kenaikan, ini ataupun penurunan, dengan betul ataupun penurunan. Aku pergi lukis balik. Buat apa? Baik aku pakai sebelah kan, betul tak? Tapi tak apa. Apa yang terjadi tuan-tuan? Setiap kenaikan ataupun penurunan yang mana bergerak dalam bulat ini adalah korektif. Adalah korektif, dengan betul-betul. Ataupun dalam pergerakan menurun. Ini kita panggil sebagai korektif. Jadi, sekarang regardless of naik ataupun turun, selagi dia mengikut kepada structure yang saya sebut tadi ni, structure yang ini ataupun menurun yang begini, dan juga dia mengikut kepada peraturan Elo Wave, naik ke turun ke,
dia bergerak dalam pergerakan motif. Dan korektif dia hanya berada dalam yang bulat-bulat ni saja. Okey, nampak Okey, sekarang andai kata kita melihat satu pergerakan yang dia dah naik cukup besar dia bergerak ni. Okey, tiba-tiba terjadi satu penurunan, dia naik balik, lepas tu dia jadi turun lagi, dia naik balik, dia turun lagi. Okey, sekarang di mana pergerakan korektif? Kita kena faham yang ini dulu. Okey, kenaikan ini tak boleh jadi korektif. Walaupun sekarang ini kenaikan ni adalah satu momentum pergerakan. Okey. Ataupun penurunan ini bukan korektif. Kita kena faham dahulu yang ini. Walaupun dia bergerak dalam pergerakan dia, tapi kita tak panggil ini sebagai korektif, tuan-tuan. Sebab tu kita ada korektif kecil, korektif besar, korektif jambatan. Benda-benda ini yang akan mendorong kita ke manakah pergerakan market dia. Okey, nampak tuan-tuan? Okey. Naik ataupun turun. Pergerakan menurun. Ini bukan korektif. Ramai di antara kita yang tersilap pandang. Apa benda dalam mulut saya? Sekejap. Kacau lah. Aduh, saya makan rucanai tadi. Okey. Jom kita pergi balik. Okey. Jadi, kenaikan penurunan bukan korektif. Kenaikan penurunan ini korektif. Nampak? Kenaikan penurunan ini korektif. Okey. Sama juga. Kenaikan tiba-tiba penurunan. Ini bukan korektif. Jadi tuan-tuan kena faham yang ni. Sebab kalau kita anggap dia korektif, maksudnya tuan-tuan akan anggap semua seperti ini. Tuan-tuan akan anggap dia sama seperti ini. Tak boleh. Ini adalah trending. Okey? Trending, perubahan trend ataupun dalam pergerakan dia. Sebab apa? Sebab dalam ini pasti kita akan dapat lihat. Ini adalah penurunan. Betul tak? Salah. Ini adalah penurunan. Jadi di manakah korektif dia? Korektif dia adalah ini. Ada penurunan lagi sekali. Tapi korektif dia akan bergerak di sini. Ini korektif. Bukan the whole structure. Tuan-tuan nak tandakan dia W, X, Y ke? Tuan-tuan nak tandakan dia sebagai A, B, C ke? Yang tu kita tak kisah, tuan-tuan. Kita tak ambil kisah langsung. Kita nak tahu sekarang ini arah dia ke mana. Kalau menaik, okey, maka korektif berada dalam bulan ni. Kalau menurun, korektif ada dalam bulan ni. Engkau nak letak 1 ke, engkau nak letak sini X ke, kau nak letak W ke, dia tak menjadi masalah. Tak ada problem di situ. Point dia sekarang ini, arah dia ke mana? Okey. Andai kata dekat sini tuan-tuan nak letak WXY. Kan kita nak nampak macam pandai sikit lah. Kita boleh letak kat sini WXY. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia memang bergerak dalam pergerakan korektif dia. Okey. Sekarang saya tanya tuan-tuan, saya nak tandakan di sini sebagai WXY. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Paling penting sekali. Ini kena faham. Paling penting. Kalau dia bergerak dalam pergerakan ini, saya boleh tandakan. Okey, nampak? Kalau dia bergerak dalam seperti yang saya lukis ini, maka dia boleh. Sekarang, boleh tak saya tandakan ini sebagai W, X, Y, X dengan Z? Boleh ke tak boleh? Kita kena faham yang ini dulu. Sebelum kita nak letak tanda jadi hamba nombor ataupun abjad ni, kita kena tahu, boleh tak saya nak tandakan ini sebagai W, X, Y, X dan Z? Soalan paling penting sekali. Kalau menurun ni, saya boleh letak W, X, Y, Z. Tak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab kita melihat kepada seperti yang saya lukis ni lah. Faham Tapi sekarang ni, menaik ni, boleh tak kita tanda? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab W, X, Y, X, Z mewakili kepada pergerakan korektif. Bila terjadi satu siri kenaikan yang membuat seperti corak pergerakan peraturan L-wave dan juga bergerak dalam struktur dia, kita tak boleh tandakan dia sesuka hati sebagai W, X, Y, X, Z. W, X, Y, X, Z, kalau tuan-tuan nak tandakan, tuan-tuan hanya boleh tandakan bila dia bergerak dalam keadaan yang cacar marbah begini. Okey, sekarang saya tunjuk yang ni.
Okay, saya buka pen yang lain supaya tuan-tuan semua nampak. Okay, satu siri kenaikan. Sini kita nak tandakan sebagai WXYXZ. Mana kau ni? Okay. Jaya tuan-tuan. Okay, sini kita nak tandakan sebagai WXYXZ. Soalan yang paling penting sekali, boleh ke tak boleh? Ini yang kita kena faham tuan-tuan. Bila kita melihat kepada satu siri pergerakan yang membentuk kepada struktur motif, kita tak tandakan sebagai WXYZ. Ini saya cerita daripada basic, saya tak cerita daripada Nostra. Minta maaf sebab saya, kalau Nostra dia tak macam ni, dia tak boleh, kita tak boleh kira macam ni. Tapi sebab kita nak faham tentang pergerakan motif dan juga korektif. Okey. Dan sekarang kenaikan ni saya buang dulu semua ni Okey, ini adalah USD Canada. Okey. Kalau saya nak tandakan ini sebagai WXY. Okey, kita kena tengok balik tuan-tuan. Kita kena bermain-main dengan kita punya pergerakan. Kat sini saya nak tandakan dulu A, B dan C. Tiba-tiba dekat sini ada gerbu-gerbak. Soalan paling penting sekali. Adakah dekat sini saya boleh tandakan sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5? Ini kita kena faham. Boleh tak saya nak tandakan? Ini monthly saya tak tukar. Saya gunakan monthly juga. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke tak boleh? Kena ingat, boleh ke tak boleh? Kalau kita melihat kepada satu pergerakan yang mana tidak mengikut kepada peraturan Elliott wave, maksudnya kita tak boleh tandakan begini. Tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5 tak wujud. Okey. Kita boleh tandakan dia sebagai ABC ke kau nak tandakan dia ABC ataupun kau nak tandakan dia sebagai WXY. Kita ambil WXY lah sebab soalan dia berkaitan dengan WXY kan. Okey, W X dengan Y. Boleh tak saya nak tandakan begini? Boleh sebab WXY, ABC, WXYZ dia tak ada peraturan. Dia tak ada peraturan yang dia kena ikut. Dia nak langgar, dia langgar. Okey. Lepas tu saya katakan, dekat sini saya boleh tak tandakan sebagai WXYXZ? Ini saya tanya soalan dia. Boleh tak saya tanda WXYXZ? Contoh saya tunjuk lukisan ni. Boleh tak saya tandakan ni? Tak boleh sebab dia mengikut kepada pergerakan peraturan Elliott wave. Saya nak tuan-tuan semua nampak. Saya tunjuk contoh. Okey, kat sini. Dekat sini pula. Boleh tak kalau saya nak ambil ini sebagai WXYXZ? Sini. WXYXZ. Boleh ke tidak boleh? Tak boleh tuan-tuan sebab dia mengikut kepada pergerakan peraturan Elliott. Ini saya tunjuk contoh supaya tuan-tuan semua nampak sebab dia bergerak dalam pergerakan begini. Kita nampak. Dia begini. Dia naik. Dia macam ni. Jadi kita nampak kan ada 2 kali break. Aku risau sikit benda ni. 2 kali break. Jadi kita tak boleh ambil WXYXZ. Dia bukan trending. Okay, dia bukan trending. Penurunan ini saya nak ambil WXYXZ pun tidak boleh sebab dia bukan pergerakan. Saya tak boleh ambil ini sebab dia adalah pergerakan trending. Dia trend. Dia bergerak dalam pergerakan dia. Okay. Sekarang, kalau kenaikan ini, saya nak tandakan WXYXZ ke ZW kuasa 2 ke RZ ke apa ke, boleh. Sebab apa? Sebab corak pergerakan dia ini tidak menunjukkan kepada peraturan Elliott wave. Faham Okey. Sekarang, kita pergi kepada soalan sahabat kita. Okey. Dengar betul-betul. Jadi sekarang ditandakan macam ni. Saya tak dapat nak faham, saya tak dapat nak lihat sangat dia punya pergerakan ni. Sebab saya tak pasti dekat mana ditandakan ni. Mungkin daripada bawah ni kot. Mungkin daripada bawah. Sebab mungkin dekat belakang dia tak nampak. Jadi dia nampak ada siri kenaikan-kenaikan begini yang ditandakan. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan semua lihat betul-betul Saya akan lukis balik sama seperti apa yang ditandakan oleh sahabat kita. Tapi sebelum itu tuan-tuan, jika tuan-tuan nak dapatkan GeoM5, jangan lupa PM kepada saya. Saya akan tinggalkan link dekat dalam komen video ini dan tuan-tuan semua boleh PM kepada saya. Cikgu, saya nak try lah GeoM5 ni. Setahun RM300 saja tuan-tuan. Dalam masa setahun ini banyak setup yang terjadi. Jadi tuan-tuan semua jangan risau, okey? Paling latest sekali 9 setup, 6 TP, 3 SL. Still win tuan-tuan, masih win jangan cakap tak win Walaupun ada 9 setup, 3 SL, 6 kena TP, 6 tu lebih daripada 3. Jadi kena faham yang itu. Dah siap recover, dah siap
profit lagi. Jadi kita kena faham yang tu. Alright, sekarang kita pergi balik kepada soalan sahabat kita. Dan jika tuan-tuan nak dapatkan GOM5, boleh PM kepada saya akan tinggalkan di ruangan komen link untuk tuan-tuan semua tekan. Okay, alright, sekarang kita akan ikut balik dia punya lukisan. Jadi dia tandakan begini. Okay, dia tandakan begini. Syok tuan-tuan kalau kita dapat lihat ni. A, B dan C. Okay, jadi dekat belakang ini kita tak nampak. Belakang ni kita tak nampak. Betul tak? Betul tak dia tanda macam tu kan? Kejap tuan-tuan, saya pun risau kat salah tanda. Kita tak nak salah tanda, tak syok nanti. Jangan salah tanda. Okay. Okay, jadi sekarang ni dia tandakan begini. A, B dan C. Okay. A, B, C. Sebab apa? Sebab belakang ini dia tak nampak. Jadi dia jangkakan apa yang dia nampak, dia ambil sebagai ABC. Lepas tu dekat atas ni dia tandakan sebagai W. Betul tak? Okay. Lepas tu dia tandakan pula dalam pergerakan ni A ke bawah. Okay. A, B, C, D, E. Okay. Dia ambil macam ni. Sini. Turun. Naik, turun. Betul tak kisah. Janji saya ambil yang besar ni. W, sini dia ambil sebagai X. Betul tak? Sini dia ambil X. Okay. Kita ambil dulu. Ini W, ni dia ambil X. Okay. Senang cerita lah. Tak payah pening kepala. Lepas tu ada kenaikan. Saya tak pasti tau dia ambil ni dekat mana. Sebab dia ambil dekat price yang sangat-sangat bawah. Sebab sekarang ni saya gunakan air rantai. Saya berada dalam price 29. Tapi dia ada price dalam 30 lebih macam tu lagi. Jadi mungkin dia ambil yang Sini kot. Kenaikan ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Mungkin kot. Jadi kat sini dia tandakan sebagai A. Okey, salah. Saya tanda balik. Sini A. Okey. Mungkin dia ambil yang ni. Turun ini jadi B. Betul lah. Turun ini jadi B. Okey. Nampak dah. Lepas tu dia naik sikit. 1, 2. Lepas tu dia ada menaik ke atas. Dia punya lain. Tuan-tuan lihat dia punya lain sikit. Okey, tapi tak apa. Dia punya macam ni. Okey, nampak Okey, tapi tak apa. It's okay. Jadi saya tandakan dahulu supaya dia nampak. Saya nak tuan-tuan pun nampak, saya nak dia pun nampak. Okey. Jadi dia akan tanda dekat sini sebagai A, B, C lagi sekali lah kot. Kan, betul tak? Sini A, sini B, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil lah. Kita ambil. Kod lah macam ni Jadi dia ambil 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sini 3, sini 4, sini 5. Dia ambil sini. Tapi dekat atas ni menjadi wave ketiga. Betul tak? Sini wave ketiga lah. Okay. Sini dia buat macam ni. Okay. Sekarang tuan-tuan kita lihat betul-betul satu siri pergerakan membuat kenaikan. Okey, dengar betul-betul. Andai kata dekat belakang ini ada satu siri penurunan. Okey, dia macam ni. Okey, turun, tiba-tiba dia naik macam ni. A, dia nak buat ni B. Lepas tu dia nak naik jadi C ke apa ke, tak kisah. Tak kisah apa jadi pun. Okey. Point dia sekarang ini pergerakan apa? Apa yang tuan-tuan dapat lihat dalam skrin tuan-tuan, dan juga apa yang tuan-tuan tandakan. Ini menjadi persoalan sekarang ni. Adakah kenaikan ini kita boleh panggil sebagai korektif? Andai kata satu pergerakan menurun macam ni, dia turun, tiba dia naik, membuat pergerakan yang mengikut kepada peraturan L-wave. Boleh tak kita tandakan ABC? Soalan paling penting. Boleh tak kita tanda ABC? Kita kena ingat dalam minda kita sekarang ini, ABC tak ada peraturan. ABC tak ada peraturan. Okey, dengar betul-betul dia tak boleh bergerak macam ni. Kalau betul dia nak bergerak begini, dia perlu bergerak dalam keadaan cacar marbah. Sebab dia tak ada peraturan tuan-tuan. Dia tak nak ikut peraturan. Bahaya tau. Sebab tu saya katakan, bila kita nak tandakan, nak buat mapping ke apa, yang nampak kecil-kecil dekat dalam ni memang kita boleh tandakan sebagai ABC ke gerbu-gerbak, tak kisah. Yang paling penting sekali, poin besar dia ni. Sebab apa? Kenapa benda ni bahaya? Tuan-tuan kena faham. Bila kita bercerita tentang 1, 2, 3, 4 dan 5, dia ada berapa wave? Dia ada 5 wave. Betul tak? Dia ada 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 5 wave. Okey.
Dan seterusnya, kalau kita nak bercerita tentang satu pergerakan yang membentuk kepada W, X, Y. Okay, kita nampak macam ni. Dengar betul-betul lah. Sekarang saya ambil pergerakan yang sama seperti di sebelah, tapi kita tandakan pula sebagai W, X dengan Y. Bila habis Y, akan jadi apa? Kalau kita ambillah pergerakan dalam konteks korektif. Habis Y jadi apa? Habis Y dia akan turun, betul tak? Jadi dekat sini, arah tuan-tuan akan mula bias kepada menurun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tandakan sebagai WXY. Okey, tak nampak? Saya lukis lagi sekali. Sekarang saya gunakan chart yang sama dekat sini. Kita tandakan sebagai WXY. Betul tak? Bila tuan-tuan bias kepada penurunan sebab dah habis WXY, betul tak? Sekarang ni kita buang dalam 1, 2, 3. WXY, kita gunakan lukisan yang sama. Sekarang tuan-tuan akan bias kepada penurunan, betul tak? Maka dekat sini, bila kita bias kepada penurunan, kita akan fokus kepada apa? Kita akan fokus kepada sell saja, betul tak? Kita takkan fokus kepada buy dah. Sebab apa? Sebab kita hanya nampak kita punya analisis WXY dah siap. Jadi sekarang kita nak fokus kepada penurunan saja. Padahal dia bukan WXY. Dia sebenarnya bergerak dalam 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang mana dia akan sambung naik untuk melengkapkan pergerakan yang kelima. Jadi dekat sini persoalan dia, kita dah hilang bias kita. Betul tak? Bukan kita dah hilang bias, sorry. Kita dah mula bias kepada penurunan sebab kita tandakan sebagai WXY. Tetapi, kalau kita faham kepada pergerakan, kita faham kepada setiap struktur yang terbentuk mengikut kepada peraturan Elliott Wave, adakah kita nak tandakan sebagai WXY? Tidak. Sebab kita dah tahu dah, dia akan sambung naik. Maka kalau kita tandakan sebagai ini, macam soalan sahabat kita, dia tanya boleh ke? Tak boleh. Sebab tuan-tuan akan bias nanti ke bawah ni. Dekat sini nanti tuan-tuan akan mula sell. Kena faham. Dekat sini nanti tuan-tuan akan sell. Sebab tuan-tuan dah bias kepada WXY dah siap. Dan sekarang fokus tuan-tuan beralih kepada sell. Padahal kita kena fokus buy lagi sebab dia tak menunjukkan bahawa akan terjadi penurunan, yang pertama. Dan yang kedua, dia bergerak dalam asal dia ni, dia bergerak dalam pergerakan mengikut kepada peraturan Elliott Wave. Jadi kenapa kita nak melawan arah? Ni maksud dia. Nampak tak? Ini bahaya dia. Okay? Jadi bila kita faham kepada penggunaan huruf ini, sebab tu saya tak nak tuan-tuan semua selalu tekankan kepada penggunaan huruf sebab kita akan berubah kita punya arah nanti. Dah lah patutnya dia sepatutnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita sebab kita tandakan dia sebagai WXY, maka tuan-tuan tak akan melihat kepada kenaikan, tetapi tuan-tuan akan bias kepada penurunan. Betul tak? Sekarang ni kita akan fokus turun lah sebab WXY dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah pula. Betul tak? Itu yang paling penting sekali. Dan yang paling penting sekali ya tuan-tuan, setiap pergerakan untuk korektif, dia bergerak begini saja. Kena faham yang ni. Okay? Walaupun sekarang ini, kalau kita tukar kepada time frame lebih kecil sedikit, okay, dengar betul-betul walaupun sekarang ini kita nampak penurunan, adakah kita akan tandakan ini sebagai W? Ini soalan yang paling penting sekali. Saya nak tandakan ini sebagai W ke? W. Lepas tu dia buat X, Y, X, Z. Nampak tak? Nampak tak? Okay? W, X, Y, X, Z. Kenapa saya nak buat begini? Baik saya tandakan dia sebagai A ke, saya tandakan dia sebagai A. Naik ni 4, ni 5. Lepas tu saya tandakan ini sebagai A. Yang ni B, yang ni C. Tak jadi masalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia nak bergerak mengikut pergerakan dia. Tapi kalau saya tak nak tandakan begitu, pun tak jadi masalah. Sebab saya nampak bahawa terjadi yang ini. Kita nak yang ini je tuan-tuan. Ini je yang kita nak. Jadi kalau saya nak tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5, boleh ke tak boleh? Dan di dalam pergerakan ini saya nak tandakan sebagai A. Boleh ke tak boleh? Tak jadi masalah. Selagi dia bukan trending ke bawah. Kalau sekarang kita lihat kenaikan yang sahabat kita tandakan, dia tak boleh jadi macam ni.
Mana boleh naik 1, 2, 3, 4, 5 tapi dekat atas ni boleh jadi W ataupun jadi Y ataupun jadi apa. Kenaikan yang ini, naik, cantik je. Jadi A. Tidak boleh. Jangan buat macam tu. Kalau dia nak bergerak trending, dia bukan korektif. Kalau dia nak bergerak korektif, dia bergerak korektif. Jadi macam kita tunjuk sekarang ni. Penurunan yang kuat dekat gold sekarang ni, adakah saya nak tandakan dia sebagai yang turun ni? Contoh saya ambil ni. A, B dan C. Sebab dia belum siap lagi 5 pergerakan. Jadi saya tak boleh ambil. Jadi kalau saya nak ambil, saya kena pastikan dia ada 5 pergerakan dekat monthly ni. Baru saya boleh ambil dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham tak? Kalau dekat sini, dia bergerak. Turun, dia naik. Lepas tu dia turun lagi sekali, dia naik. Kalau jadi macam ni dekat monthly sekarang ini, dan saya boleh tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi sekarang pergerakan dia bergerak dalam macam ni. Betul tak? Turun, naik, turun sikit kan? Turun sikit, turun tiba-tiba macam ni. Okey. Boleh tak saya tandakan dia sebagai ABC? Ni paling penting. Boleh tak? Boleh je tuan-tuan. Sebab dia bergerak dalam 3 pergerakan sekarang ni. 3 pergerakan. Maka dia bergerak dalam ABC. Sekarang kenaikan ni. Naik, turun. Lepas tu dia naik 1, 2, 3. Oi, pandai pula dia. Dia bergerak dalam 1, 2, 3, 4, 5. Jadi wave apa pula? Jadi wave Y pula. Tidak boleh. Faham sebab dia kena bergerak dalam 3 pergerakan saja. Dalam ni kau tak kisah kau nak bergerak macam mana pun. Lantaklah dia nak gerak 1, 2, 3, 4, 5 ke 6, 7, 8, 9, 10 ke, tak jadi masalah. Tapi the whole structure dia yang paling besar sekarang ini. Adakah kenaikan ini nak membentuk kepada ABC ataupun 1, 2, 3, 4, 5? ABC hanya ada 3 pergerakan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ada 5 pergerakan. Sebab itu kita bezakan dia pergerakan motif dan juga korektif. Tak boleh sama. Walaupun sekarang ni tuan-tuan nampak, oh yang ni buat WXY. Contoh. Okay. Nampak betul-betul Okay, Cik Bul. Sekarang ni saya nampak ni. Ni W, ni X, ni Y. Okay. Point sekarang ini, belakang kita tak nampak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita nak sibuk tandakan WXY? Lantak dia lah. Tak adalah, gurau je. Kita tak kisah nak tandakan dia sebagai apa pun. Dengar betul-betul tak kisah nak tandakan dia sebagai apa pun. Tetapi yang macam saya beritahu tadi, andai kata kita tersilap tanda, ini kita risau ni. Kita risau jadi macam ni. Kita pun tanda WXY. Tiba-tiba kita bias kepada sell. Rupanya dia nak naik lagi. Nampak tak? Itu bahaya dia. Maka seeloknya, kalau kita nak tandakan bila satu pergerakan itu trending, yes, kita tandakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nak membuat penurunan pun dalam keadaan trending, tandakan dahulu sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mudah. Faham tak? Macam ni, macam saya tunjuk ni tadi. Kalau saya nak tandakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, tak jadi masalah tuan-tuan. 1, 2, sini 3, 4 dan 5. Tak jadi masalah sebab itu memang trending dia. Ni monthly. Trending dia ke bawah. Maka betul saya tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau saya nak tandakan ini sebagai 1, kita nak sangat tanda kan, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita cakap apa? Cik Pul, ini sebenarnya nak buat apa? Nak buat wedges. Tak ada tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Kita bukan sesiapa nak cakap dia boleh jadi wedges. Kita hanya faham kepada pergerakan. Kita nampak bahawa dia akan jadi apa. Sama ada nak buat kenaikan ataupun penurunan. Itu yang paling penting sekarang. Contohnya macam UCAT ini. Ada potensi untuk dia naik lagi sebab tak ada satu pergerakan pun nak menunjukkan ataupun berjaya break level yang ini. Tak berjaya lagi break level yang ini. Maka dia masih ada potensi kenaikan sebab setiap pergerakan dia sentiasa membuat kenaikan. Nampak ni? Naik, sini pun dia naik, dia break, dia naik. Sekarang ni dia break sebelah ni lagi. Betul tak? Sini pun dia break lagi sekali. Nampak ni? Dia pun break lagi kat sini. Jadi dia ada potensi untuk membuat kenaikan. Tapi tak bermakna kita boleh tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Okey. Jadi saya harap ianya menjawab kepada soalan sahabat kita yang mana bertanyakan tentang dia tertengok dan terasa nak letak WXY. Okay? Tapi tak apa. At least kita dapat belajar. Ini yang paling penting sekali. Yang mana perbezaan di antara motif dan juga korektif. Kalau tak ada perbezaan, dan dia tak wujud Elliott wave tuan-tuan. Ingat betul. Kalau tak ada perbezaan di antara korektif dan juga motif, maka tak wujudlah Elliott wave. Ini kena faham yang ini. Sebab tu ada korektif, ada motif. Untuk membezakan arah pergerakan, untuk membezakan trending dia. Bila kita faham yang ini,
Saya yakin tuan-tuan mungkin lepas ni tak perlu tanda pun 1, 2, 3, 4, 5 ataupun WXY. Okay, so far ini saja daripada saya. Sebelum itu, jika tuan-tuan nak dapatkan GOM5, boleh PM kepada saya. Yang mana kita akan buat special lepas ni. Siapa-siapa yang dapatkan GOM5 dengan saya, anda boleh masuk dan layak masuk untuk anda layak masuk ke dalam Rumah Biru Nostra. Kita boleh belajar apa? Kita boleh belajar teknik subuh dan kita boleh belajar Nostra. Alright? Siapa yang nak dapatkan, boleh PM kepada saya akan letak link nanti di dalam ruangan komen. Okey, kita dah 30 minit dah. Cantik, ngam-ngam 30 minit. So far, ini saja daripada saya. Jika ada soalan, boleh tanya kepada saya. Kalau soalan itu berbaloi untuk saya buat video, kita akan buat video. Kalau tak, saya just reply macam tu je lah. Macam soalan ini cantik. Soalan ini bagus sebab dia nak tahu, boleh tak ditandakan sebagai pergerakan WXY ataupun pergerakan korektif dalam pergerakan trending. Jadi faham ya tuan-tuan? Bagus soalan je. Jadi jika tuan-tuan nak tanyakan soalan yang bukan berkaitan Nostra tuan-tuan dan juga bukan berkaitan dengan teknik subuh, boleh tanyakan dalam ruangan komen. Saya akan jawab sebaik mungkin. Alright? Tapi kalau yang mana nak tanyakan tentang teknik subuh ataupun tanya tentang Nostra, itu semua saya akan jawab di dalam Rumah Biru Nostra saja. Alright, okay. So far ini saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Love you all dan bye-bye. Yeah, yeah, yeah.